Korang boleh adjust size cahaya tu dengan adjust benda ni saja. Boleh jadi kecil, boleh jadi besar sikit dan boleh jadi terus besar macam ni. Yang ni torchlight yang korang boleh guna untuk suluh benda dekat dan boleh suluh benda jauh sebab dia punya lens ni boleh adjust macam ni. Jenis rechargeable yang pakai bateri. Bateri dekat bahagian dalam. Korang tak perlu nak buka bateri bawa keluar. Charge je direct dekat port bahagian sini. Jenis USB Type-C dan USB Type-A. Mudah saja bila bateri habis terus je cucuk dekat bahagian sini. Lepas je charge, korang boleh cover balik benda ni. Jangan bagi habuk masuk. Lampu ni, bodi bahagian bawah dia ni pakai plastik yang biasa. Tapi bahagian atas ni dia pakai besi solid dari aluminium. Besi dia ni memang keras. Jadi kalau korang nak cari lampu yang ngam untuk bawa ronda malam-malam, kalau nak jadikan senjata pun boleh, untuk suluh dekat boleh, untuk suluh jauh boleh. Jenis rechargeable, korang boleh check torchlight ni dekat link video.